Okey, ni baju t-shirt dah. Baju t-shirt leher dia ni jenis besar. Kalau cara saya nak bagi tips dah. Cara-cara nak alter nak kecil baju leher baju t-shirt. Bahu ni tepi ni biar sama tak? Ni bahagian bahu ni kan. Ni sebelah belakang ni. Ni sebelah depan. Gitu. Sama sini jahit sini sikit. Jahit sini sikit. Gini pun dengan bahu kan. Dengan bahagian bahu saat ni. Gitu pula. Dengan hak tengah-tengah tu pula kita jahit tadi. Okey, ni lah contohnya. Ni. Nampak ke? Kecil lah sikit daripada tadi ke? Nampak macam dengan style lah sikit. Tak nampak pun lipatan ikut dalam ke? Tapi nampak lah macam dengan style-style garis-garis gitu tu bajumu tu. Dan warna muka. Tak ada arah ke? Tak ada pilihan. Lubang ke? Lubang kalau dah besar dia memang tak lihat gapo dah. Nak kecil dah. Kalau kecil boleh ke besar. Sebab tu kalau orang beli besar, orang beli baju, dia beli saiz besar, mudah nak kecil. Kalau beli yang kecil, nak besar lagu mana tak boleh dah. Tok sajalah baju tu. Jadi kak, ni lah cara dia. Kau nak alter leher baju. Comel sikit. Nampak fashion lah, fashion. Terus nak cara, nak kata nanti apa, tak cara nanti kau uduh lagi, udah gohong gitu. Nampak kopek-kopek tu kan. Baik ya, ojek and out.